Jarak perjalanan perkhidmatan e-hailing dengan izin yang direkodkan dalam sistem syarikat pengendali e-hailing bagi bulan terdahulu menjadi penentu kepada siling kelayakan seperti berikut. Pertama, jarak perjalanan e-hailing tidak melebihi 2,000 km pada bulan sebelumnya akan kekal menerima kelayakan asas sebanyak 300 liter. Kedua, jarak perjalanan e-hailing antara 2,000 ke 5,000 km pada bulan sebelumnya layak menerima tambahan budi sebanyak 300 liter, menjadikan kelayakan budi kumpulan ini berjumlah 600 liter termasuklah kelayakan asas. Dan yang ketiga, jarak perjalanan e-hailing 5,000 km ke atas pada bulan sebelumnya layak menerima tambahan budi sebanyak 500 liter, menjadikan kelayakan budi kumpulan ini berjumlah 800 liter. Termasuk kelayakan asas. Status kelayakan tidak ditentukan berdasarkan status separuh atau sepenuh masa, tetapi berdasarkan corak penggunaan sebenar khidmat e-hailing yang direkodkan dalam sistem pengendali e-hailing. Jarak perjalanan bulanan setiap pemandu e-hailing akan ditentukan berdasarkan penggabungan data perjalanan dari semua EHO dan pengasahan data tersebut yang dikendalikan oleh Agensi Pengangkutan Awam Darat (APAD) serta Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan (LPKP) di Sabah dan Sarawak. Hanya pemandu warga negara Malaysia yang mempunyai lesen memandu, lesen Passenger Service Vehicle (PSV) dan permit e-hailing yang sah akan dipertimbangkan. Bagi mengelakkan keterisan subsidi kepada pemandu yang tidak aktif dan tak sah, EHO diwajibkan mengemukakan rekod perjalanan bulanan yang tepat, lengkap dan sahih pada awal setiap bulan kepada APAD dan LPKP. Pemandu yang tidak mencatatkan aktiviti perjalanan minimum berdasarkan jumlah jarak perjalanan yang ditetapkan pada bulan terdahulu secara automatik tidak akan menerima kelayakan tambahan. Tindakan penguatkuasaan boleh diambil ke atas pemandu ataupun EHO yang didapati mengemukakan maklumat palsu, meragukan atau bercanggah dengan rekod dalam sistem.